Tayar sidewall tebal boleh mengurangkan bising dan aksi tayar bergoyang. Kebiasaan owner kereta, kalau nak kereta nampak cantik, mesti guna tayar nipis. Beli rim 17 hingga 20 inci. Tetapi kalau nak comfort, kena pilih yang tayar tebal. Guna rim 14 hingga 15 inci. Brand terkenal tayar tebal comfort adalah Michelin, Continental, Bridgestone dan Goodyear. Sacrifice sikit lah dalam bab cornering. Ya, walaupun tayar nipis nampak lebih sporty, tapi hanya berfungsi untuk cornering, bukan untuk comfort. Sebab getah tebal boleh menyerap lebih banyak vibration jalan raya berbanding tayar nipis. Kalau nak drive dari KL ke Kelantan pun, banyak jalan lurus je, bukan nak corner sangat pun. Biasanya ada kat kereta Tesla, Mercedes-Benz dan Porsche. Kalau nak Axia rasa macam Porsche, boleh guna tayar akustik. Dia mengurangkan droning, iaitu bunyi low frequency vibration. Bila jalan jauh, driver akan mengalami road fatigue sebab tak henti dengar bunyi vibration. Salah satunya berpunca dari tayar. Mempunyai foam padding di bahagian dalam yang menyerap bunyi vibration tersebut. Yang datang dengan kereta ekonomi selalunya low quality. Boleh tahan dalam 2 hingga 3 tahun je. Jangan kena trap beli sports absorber yang sebenarnya tidak sesuai untuk comfort. Owner kereta selalu beli sebab nampak sporty dan lebih mahal. Sama kes macam tayar tadi. Dia hanya berfungsi untuk cornering. Jadi, anda boleh buat research sikit dengan absorber yang mana yang sesuai dengan model kereta sendiri. Selalu dapatkan consultation daripada mekanik yang dipercayai dan sedikit perbualan dengan ChatGPT tidak merugikan. Nak rasa macam bawa sultan dalam kereta, senyap dan tenang, boleh install soundproofing. Perlu buat sekali sahaja sepanjang hayat kereta. Proses soundproofing ni ialah menambah material kedap bunyi di bodi kereta seperti pada frame, chassis, panel pintu, bonet depan, semua itulah. Kebaikannya bukan hanya bunyi droning hilang, tapi resale value pun boleh meningkat. Soundproofing ni antara yang boleh bagi result yang paling noticeable. Jadi sangat berbaloi lah kalau boleh invest sikit untuk nak buat soundproofing ni. Untuk tinted haba dan UV cermin berkualiti, easy top choice ialah nano ceramic film, blok sampai 99%. UV ray dan tolak lebih 60% haba matahari. Dalam kereta, sejuk, kulit protected dan dashboard plastik pun tak cepat merekah. Seramik paling top, tetapi harga dia sedikit tinggi. Carbon okey juga, tahan lama dan tak mudah pudar. Ada juga yang hybrid balance antara harga dan performance. Jangan lupa, untuk ikut peraturan JPJ, cermin depan kena ada sekurang-kurangnya 70% VLT. Tingkap bahagian depan dan windshield perlu 50% VLT. No limit untuk cermin belakang. Lepas tu, bagusnya pasang tin ni. Kalau cermin pecah, dia boleh pegang serpihan kaca. Jadi, tak ada risiko serpihan kaca bersepah kalau pecah. Bila tayar dah tak balance, itu merupakan punca steering bergegar, especially bila laju atas highway. Proses dia senang je. Workshop akan guna mesin khas, detect kat bahagian mana tak balance dan tampal pemberat pada bahagian rem. Siap dalam masa tak sampai 30 minit. Bila nak buat, setiap kali tukar tayar baru, bila dah cecah lebih kurang 10,000 km atau baru lepas langgar lubang yang agak besar. Kalau rasa steering mula bergegar, itu merupakan tanda dah kena buat semula. Drive shaft ni yang hantar kuasa dari enjin ke roda. Kalau dia dah worn out, akan terasa getaran masa accelerate atau kereta rasa shudder masa mula bergerak. Penyelesaian dia straightforward. Pergi workshop buat inspection dan kalau memang dah haus, tukar drive shaft baharu. Perbezaan dia akan terasa terus, getaran hilang, kereta rasa lebih smooth masa bergerak. Jangan tunggu sampai teruk baru nak tukar. Sebab kalau biarkan lama sangat, boleh efek komponen lain sekali. Fungsi rubber exhaust mount ni mudah. Dia pegang sistem exhaust supaya tak bergesil atau bergegar dengan badan kereta. Bila rubber ni dah keras atau retak,
exhaust mula vibrate dan boleh dengar bunyi atau rasa bergegar dari bawah kereta, especially masa enjin idling atau lalu jalan tarata. Harga komponen dia murah dan proses tukar pun cepat. Tapi kalau diabaikan lama-lama, boleh rosak mounting bracket sekali dan tu yang akan jadi mahal. Dengar bunyi angin masa atas highway? Cuba cek door seal. Door seal tu getah yang mengelilingi pintu kereta. Fungsi dia nak blok angin, hujan dan bunyi luar dari masuk dalam kabin. Cara nak cek, masa dalam gelap, tengok ada tak cahaya yang masuk dari tepi pintu. Atau masa drive di highway, ada tak bunyi angin dari arah pintu. Kalau tukar door seal baru, kabin jadi lebih senyap, lebih sejuk dan bunyi pintu masa ditutup pun rasa lagi solid.